Sebagai seseorang yang lebih 7 tahun berkecimpung dalam industri emas dan pernah membimbing lebih 4,000 penyimpan emas, orang memang selalu tanya soalan, syarikat A, B, C, D, E ni okey ke tidak untuk saya beli emas? Sebenarnya, kalau tujuan tuan-puan hanyalah untuk memiliki emas sebab minat atau suka-suka dengan fizikal dia tu, tak kisahlah beli daripada mana-mana syarikat pun. Asalkan bila beli, tuan-puan betul-betul dapat emas fizikal, bukan sekadar dapat nombor dalam sistem, bukan dapat surat pajak, bukan dapat janji-janji manis. Tapi kalau tanya saya tentang syarikat A, B, C, D, E sampai Z sekalipun, saya memang tak boleh bagi komen. Saya bukan pakar kepada syarikat-syarikat tu. Lebih baik tuan-puan rujuk kepada ejen ataupun company tu sendiri. Sebab saya adalah dealer public gold. Tapi guru emas saya pernah bagi satu garis panduan penting. Kalau tuan-puan mahu maksimumkan keuntungan dalam simpanan ataupun pelaburan emas, apa saja nama syarikat sekalipun, syarikat boleh datang dan pergi. Ingat tu, yang penting nilai emas tu secara package mengikuti 5 kriteria ini. Yang pertama, harga mesti murah. Tak perlu paling murah, tapi biarlah antara yang competitively murah. Kedua, spread nipis. Lagi rendah cost spread, lagi cepat kita untung. Ketiga, banyak cawangan jual beli untuk memudahkan urusan jual beli emas anda. Keempat, stok kena sentiasa ada. Boleh beli, boleh jual bila-bila masa tanpa kena menunggu. Kelima, ada jaminan beli balik. Syarikat berani beli semula pada kadar yang baik. Jadi, walau apapun syarikat yang tuan-puan pilih dan pertimbangkan, gunakanlah 5 kriteria yang saya kongsikan ini sebagai penilaian utama. Dan pastikan tuan-puan dapat emas fizikal setiap kali kita beli. Memulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan. Isi baik biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.